mak saya membesar di Jelebu lah. Jelebu. Jadi dekat mak saya cerita dulu, orang dulu takut nak beranak kat hospital. Kenapa? Beranak mesti balik kampung. Beranak Orang dulu lebih percaya dengan bidan kampung. Okay. Dulu tu sebabnya saya lahir kat kampung. Saya dengan adik saya nombor 2. Jadi memang kita orang dilahirkan dekat kampung yang di Dali ni, Batu Kikir. Tapi membesar di Semban. Membesar di Semban. Jadi kemudian saya ada 5 beradik. Syamsul Amri Ismail, yang kedua Syamsul Fazli Ismail, yang ketiga Syamsul Hafiz Ismail, dan yang keempat dan kelima kembar lelaki perempuan Samsul Yusof, Syamira Hafizah dan Syamira. Boleh ada nama Syamira? Syamira Hafizah. Perempuan lah kan? Perempuan lah. Saya Syamira lelaki. Betul. Nama saya Syamira bin Muhammad. Syamira Muhammad SHAH tapi SHMIRA. Ni Abang Long lah paling tua lah ni. Long Jadi kembar lelaki perempuan. Kembar jadi berlima. Tapi yang seorang yang baru je bulan Januari hari tu, yang semua orang tahu, adik saya nombor 3 tu meninggal dunia. Dia meninggal dunia tiba-tiba je. Main bola, kena bola tu dekat dada dia sikit, tak kuat pun. Tapi nak jadi sebab. Umur berapa Ustaz? Masa tu umur dia 38 tahun. Bayar saya. Nak masuk 39. Hati-hatilah. Masa tu anak kecil-kecil lagi. Jantung ke Ustaz bukan Dia kata serangan cardiac arrest kan, tiba-tiba. Dan yang tu adik yang agak rapat dengan saya lah, semua cerita balong ni buat dengan saya lah.